27 barangan keperluan disenaraikan di bawah skim Harga Maksimum Musim Perayaan atau SHMMP sempena Hari Raya Aidilfitri 2026 yang akan berkuat kuasa selama 15 hari bermula 14 hingga 28 Mac ini, menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali. Mangku Sultan Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim mahu individu di dalam FAM bertanggungjawab dan tidak lepas tangan susulan keputusan Mahkamah Timbang Tara Sukan atau CAS dalam kes membabitkan 7 pemain Harimau Melaya. Indeks Pengeluaran Perindustrian atau IPP Malaysia meningkat 5.9% tahun ke tahun pada Januari 2026, disokong terutamanya oleh prestasi kukuh sektor pembuatan, kata Jabatan Perangkaan Malaysia. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.